Bridgestone baru saja melancarkan tayar terbaru diorang, iaitu Potenza Adrenaline R005. Ini adalah sebuah tayar all-rounder. Maksudnya ialah tayar yang boleh gunakan untuk semua, macam untuk good braking, good cornering, GMAT dan sebagainya. So kalau korang nak sebuah tayar yang boleh buat semua benda, ini adalah tayar terbaru yang ada dekat pasaran Malaysia. So apa yang menariknya pasal tayar ni ialah dia punya bahagian sini, dia bahagian bunga ni lah. Okay, kalau kau tengok dekat bahagian tepi ni kan, dia ada macam A punya blok tu lebih besar. So besar ni adalah untuk dia memberikan kualiti cornering yang lebih baik berbanding tayar-tayar yang biasa lah. Dekat sini pun kau boleh tengok dia ada blok-blok kat sini dan blok-blok tu mempunyai saiz yang berbeza. Kenapa? Sebab blok yang paling besar ni bila kita cornering tu dia akan bagi lebih kestabilan, dan bila energi tu transfer ke bahagian tengah, dia pun memberi lebih kestabilan dalam tempoh yang lebih lama. Okey, lepas tu kalau kita tengok pula dekat bahagian hujung sekali ni, tengok kan, ini sebenarnya adalah untuk dia pecahkan air. Bila pecahkan air ni, dia punya wet braking tu adalah lebih baik. Untuk meningkatkan prestasi wet braking tu, kita tengok dia punya garis-garis ni tidak sama ataupun dia ada macam lekuk-lekuk tu kan. Bila pakai tayar ni, boleh braking dalam tempat basah ataupun masa hujan dengan jarak yang lebih dekat. Aku nampak dalam perkataan enlighten ni, maksudnya tayar ni adalah lebih ringan, so dia boleh tahan lebih lama. Dan kalau korang pakai EV, boleh pakai tayar ni sebab dia EV ready. Ada range size yang besar, iaitu daripada 15 sehingga 20 inci. Harga dia pun berpatutan bermula RM350 sampailah RM1,000 lebih.